Resepi mudah rasaku. Kita nak buat ikan bawal kicap tauco. Ayo. Baik, masukkan minyak untuk menggoreng ikan. Kita lumur garam dengan kunyit dulu kat ikan ni. Kita nak goreng. Sebab dia mau ada cabai-cabai sikit, baru sedap. Ni kasang sikit. Oh dia. Tomato. Nak buh sebiji boleh, nak buh 2 biji boleh. Tomato pun bubuh sikit. Halia, bubuh weh. Kita bubuh ayam sikit. Kok. Bubuh sikit. Ayam senjawa. Kita dah masak masin dia tu. Oh lama. Kita bubuh. Ni kena tengah hari. Kat kedai jangan tanya lah berapa ringgit. Baik, ni resipi kita yang pertama. Ikan bawal masak tauco.